Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam maju Johor. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Fokus utama edisi kali ini. Datuk Bandar Pasir Gudang dekati komuniti melalui program Ramah Mesra. Lebih 750 peserta meriahkan karnival pencak silat beradat antarabangsa Piala Datuk Bandar Pasir Gudang kali keempat. Kumpulan Next Gen MBPG raih anugerah inovasi Johor. MBPG tingkat pemantauan operasi lampu jalan di Pasir Gudang. Program Ramah Mesra Komuniti bersama Datuk Bandar Pasir Gudang 2025 menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dua hala antara Majlis Bandaraya Pasir Gudang dan komuniti setempat. Bersama saya, Izmi Syafiq dalam Buletin Dinamik edisi Disember 2025. Pada 6 Disember 2025, sesi ini telah berlangsung di Dewan Serbaguna TMIYC Pasir Gudang menghimpunkan warga Pasir Gudang bersama Datin Paduka Hajah Hazlina binti Jalil, Datuk Bandar Pasir Gudang. Datuk Bandar menegaskan bahawa program ini merupakan medan interaksi dua hala antara MBPG dan komuniti selain menjadi platform untuk berkongsi maklumat pembangunan, memperlihat hala tuju bandaraya serta menjelaskan langkah-langkah semasa dan perancangan akan datang demi kepentingan bersama. Beliau turut merakamkan penghargaan atas komitmen warga Pasir Gudang, pemimpin komuniti, rakan strategik serta agensi-agensi yang sentiasa bersama MBPG dalam memastikan kesejahteraan dan pembangunan bandaraya terus dipertingkatkan. Program dimulakan dengan taklimat pencapaian dan pembangunan MBPG bagi tahun 2025 sebelum diteruskan dengan sesi dialog Datuk Bandar bersama komuniti. Program ini turut diisi dengan penyampaian anugerah JMB dan MC cemerlang Skim Pemajuan Strata 2024-2025, penyampaian anugerah khas kepada Jabatan Kerajaan Teraktif, NGO, agensi swasta prihatin serta individu teraktif. Program yang diadakan ini sangat bagus untuk pihak berkuasa Pasir Gudang dan juga komuniti setempat. Sangat digalakkan bagi akan datang dan juga kita boleh bagi pandangan, pendapat dan juga permasalahan yang kita hadapi dan juga penyelesaian yang pihak majlis dan juga ahli majlis dapat selesaikan dengan cara yang begitu berhemah. Saya rasa MPPG baguslah melakukan event-event yang macam ni sebab kita boleh tahu apa yang Datuk Bandar buat, apa yang rakyat dapat. Pada hari ini adalah sangat bermakna dan bagus untuk menjadi perantara, medium antara pihak Datuk Bandar dan Majlis Bandaraya Pasir Gudang bersama dengan wakil-wakil komuniti, di mana pada hari ini kita boleh mengutarakan pelbagai pandangan, cadangan dan permasalahan kepada majlis untuk kita sama-sama membangunkan Bandaraya Pasir Gudang lebih maju dan dinamik. Selain itu, karnival pencak silat beradat antarabangsa Piala Datuk Bandar Pasir Gudang 2025 kali keempat telah melabuhkan tirainya dengan penuh gemilang selepas 5 hari penganjuran. Karnival Anjuran Majlis Bandaraya Pasir Gudang dengan kerjasama Persatuan Silat Kebangsaan Daerah Johor Bahru atau PESAKA ini telah berlangsung dari 26 hingga 30 Disember 2025 di Atrium Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang. Karnival ini melibatkan penyertaan sebanyak 25 pasukan daripada 23 perguruan dengan anggaran seramai 750 orang peserta, termasuk penyertaan antarabangsa dari Singapura dan Indonesia, sekaligus menjadikan penganjuran kali ini lebih meriah dan berprestij. Majlis penutup dan penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Datin Paduka Hajah Hazlina binti Jalil, Datuk Bandar Pasir Gudang. Turut berlangsung penyampaian sijil, hadiah dan cenderahati sebagai penghargaan kepada para peserta, pemenang, juri, wasit, guru tua serta semua pihak yang terlibat menjayakan karnival ini. Seni Grasio Singapura muncul sebagai Johan keseluruhan pasukan, diikuti Kelab Silat Olahraga Firastri sebagai naib Johan dan Kelab Sukan Silat Seni Golok di tempat ketiga. Penganjuran karnival ini bukan sahaja memperkasa seni pencak silat beradat, malah menjadi platform penyatuan, persaudaraan serta pertukaran budaya dalam kalangan pesilat tempatan dan antarabangsa. Dan pertama kali kami berada di sini, pertama kali juga kami dapat menjuarai secara keseluruhan. Bukan keseluruhan sahaja, kami juga mendominasi di bahagian dewasa dan juga pra-remaja. Saya sangat-sangat ingin melihat semua kelab-kelab persilatan bersatu hati dan tidak bersatu hati untuk memajukan silat ini di mata dunia. Itu adalah harapan terbesar saya. Berbanyak-banyak terima kasih terutama kepada Yang Berhormat
Datin Zina binti Jalil sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pasir Gudang atas kesudiannya untuk jemput kita kerjasama penganjuran kita punya pertandingan silat, karnival pencak silat beradat jemputan antarabangsa. Dan hari ini boleh lihat semua dengan 760 penyertaan daripada 26 perguruan dari Malaysia, Indonesia, daripada Singapura, ada daripada Sudan, ada daripada Yaman, untuk hadir sama bertanding di sini daripada peringkat usia 45 tahun. Beralih ke berita seterusnya, Majlis Bandaraya Pasir Gudang sekali lagi mencipta kejayaan membanggakan apabila menerima pengiktirafan dalam Pertandingan Inovasi Johor 2025 sekaligus mengharumkan nama Pasir Gudang di peringkat negeri. Pada 11 Disember 2025, kumpulan NextGen dari Unit Teknologi Maklumat MBPG telah diumumkan sebagai penerima anugerah 4 bintang sempena Majlis Penghargaan Inovasi Johor 2025 yang berlangsung di Holiday Villa, Johor Bahru City Centre. Pengiktirafan berprestij ini diberikan atas kejayaan kumpulan NextGen menghasilkan inovasi berimpak tinggi yang menyokong agenda transformasi digital serta meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan di peringkat kerajaan tempatan. Anugerah tersebut telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji On bin Jabar Alias Jaafar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Sukan, Belia dan Sukarelawan, dan telah diterima oleh Yang Berusaha Izlan Farid bin Muhammad Said, Setiausaha MBPG bagi pihak MBPG bersama ahli-ahli kumpulan NextGen. Kejayaan ini mencerminkan komitmen serta dedikasi MBPG dalam memacu inovasi, transformasi digital dan penambahbaikan berterusan selaras dengan aspirasi maju Johor dan nilai-nilai Malaysia Madani. Berita seterusnya, usaha memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya terus diberi keutamaan apabila Majlis Bandaraya Pasir Gudang melaksanakan lawatan tapak operasi lampu jalan di beberapa laluan utama sekitar Pasir Gudang. Lawatan ini telah diketuai oleh Yang Berusaha Izlan Farid bin Muhammad Said, Setiausaha Majlis Bandaraya Pasir Gudang bersama Jabatan Kejuruteraan MBPG bagi meneliti keadaan semasa operasi lampu jalan supaya sentiasa berfungsi dengan baik. Lawatan tapak ini melibatkan 7 lokasi utama iaitu Jalan Perkeliling Tanjung Puteri, Jalan Persiaran Tanjung Langsat, Jalan Persiaran Kota Masai, Jalan Persiaran Saintex, Jalan Persiaran Sri Alam, Jalan Rinting serta jalan besar termasuk kawasan interchange. Tujuan lawatan ini adalah untuk menilai tahap pencahayaan lampu jalan di laluan berkenaan serta mengenal pasti tindakan penyelenggaraan yang diperlukan demi manfaat dan keselamatan pengguna jalan raya. Paparan itu mengakhiri perkembangan Buletin Dinamik bagi edisi Disember tahun ini. Sempena Tahun Baru 2026, marilah kita melangkah dengan azam dan tekad yang baru untuk terus memperkukuh tadbir urus, meningkatkan kualiti perkhidmatan serta mempererat kerjasama antara Majlis Bandaraya Pasir Gudang, rakan strategik dan komuniti setempat. Tahun baru ini diharapkan menjadi pembangkit kepada usaha memperkasa Pasir Gudang sebagai bandaraya yang bersih, lestari dan berdaya huni demi kesejahteraan seluruh warga. Saya, Izmi Syafiq. Teruskan menonton Buletin Dinamik. Dengarkan juga Radio Dinamik Pasir Gudang melalui laman sesawang MBPG atau di aplikasi Radio Garden. Dan ikuti perkembangan semasa di YouTube MBPG TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera.